Macam korang tahu, Mr. Absorber dah 45 cawangan seluruh Malaysia. Hari ini kita checkpoint yang ketiga untuk kumpul dealer-dealer yang selatan untuk kenal each other. Allahu Akbar. Datang pergi ke tempat korang nak jumpa orang-orang hebat di selatan ni. Alhamdulillah semua hebat-hebat yang ada kat sini. Alhamdulillah. Pemenang yang pertama, berita bukan gemuruh kepada Mr. Absorber Kota Tinggi. Berita bukan gemuruh kepada Mr. Absorber Johor Bahru, iaitu Pak Ang.